Kata Abu Bakar Ayyash, ulama besar era sebelum Imam Syafi'i. Imam Abu Bakar Ayyash kata, ad-dukhul fil ilmi sahlun, lakin al-khuruj minhu ila Allah syadidun. Nak masuk ke dalam dunia ilmu, nak jadi orang berilmu mudah, tetapi sebagai seorang berilmu, nak keluar daripada dunia ilmu tu, nak pi kepada Allah dengan ilmu tu, itu sangat susah. Dalam maksudnya tu, kita orang tak ada ilmu, nak masuk dalam dunia ilmu, nak belajar mudah, dia kata. Tapi dengan dah ada ilmu, ilmu itu nak bawa kita pi kepada Allah, susah sangat-sangat. Sebab ada orang ilmu dia itu tarik dia masuk neraka. Ada orang ilmu dia itu tarik dia masuk syurga. Jadi mudah-mudahan kita terjun dalam dunia ilmu, kita bergelumang dengan ilmu, kita keluar daripada ilmu itu pi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa orang ramai-ramai pi kepada Allah dengan jalan yang baik, dengan jalan persatuan, dengan jalan bahasa yang lunak dan baik. Tak perlu kita cercah ulama yang terdahulu. Jangan kata ulama terdahulu, ulama kontemporari yang telah meninggal dunia. Jangan kita gunakan kata-kata yang tak elok. Jangan sekali-kali kita menggunakan kata-kata cecaan kepada ulama-ulama yang telah pergi meninggalkan kita. Jika tidak ada pembelaan kepada golongan yang macam ni. Lisan kita menggambarkan sikap kita bagaimana. Saya bukan orang yang baik, tetapi setidak-tidaknya kita jagalah lisan kita bila kita berhadapan dengan orang dalam majlis ilmu. Jangan kita tunjukkan contoh yang tidak baik. Tidak ada pembelaan kepada golongan yang begini. Di belah mana pun, di satah yang mana pun, tidak ada pembelaan kepada orang yang mencerca ulama yang telah pergi, sama ada ulama dahulu dan ulama kontemporari. Tidak ada pembelaan kepada orang yang begini.